Hai, saya Izzy Kamuris dari Sebisa Creative Studio. Pada 24 Januari 2025, sekolah kami telah mengadakan Hari Merata Desa iaitu Larian Sebisa. Sebelum acara Merata Desa dimulakan, para peserta terlebih dahulu menyertai sesi senam aerobik sebagai langkah pemanasan badan. Saya Idina daripada Sebisa Creative Studio. So hari tak lagi, acara Merata Desa akan dimulakan. Para peserta dinasihatkan supaya bersedia di garisan permulaan dan mematuhi arahan pengawal petugas demi keselamatan bersama. Hai, saya Dina dan saya lagi bersama Nur Kiasatina dari Impas Sains. So hari ini, apakah perasaan awak setelah cikgu mengadakan larian Merata Desa ini? Pada pendapat saya, tarian lintas desa ni sangat baik untuk saya dan untuk pelajar lain. Kerana untuk saya dapat mengamalkan gaya hidup sihat. Seterusnya, saya dapat kurangkan gaya yang tidak sihat yang saya amalkan, dan seterusnya pelajar lain juga dapat melakukan latihan senaman ataupun atlet selanjutnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai, saya Ezekiel bersama dengan Hai, nama saya Muhammad Firul Faiz Berpundiran daripada Guru Pendidikan Khas. Okey, so cikgu bertugas sebagai apa? Cikgu bertugas sebagai eskort kereta. Apakah kepentingan eskort kereta tu cikgu? Eskort kereta ni kita boleh mengawal lalu lintas, dan sampai itu kita boleh tengok ada murid injet ke, murid insan ke. Jadi cikgu boleh sebatas kilat lah tolong murid-murid yang tu patut hantar dekat sini dan bagi kat PBSM. Ya, terima kasih cikgu. Sama. Hai, saya Ezekiel bersama dengan Alif Daniel. Okay, so saya nak tanya soalan. Apakah perasaan abang setelah mendapat nombor 1 Merata Desa? Saya sangat terharu sebab 2 tahun saya cuba tak dapat nombor 1, dapat nombor 3 setiap tahun. Kali ni Alhamdulillah dapat juga nombor 1. Terima kasih dan tahniah. Hai, saya Ezekiel bersama dengan Ayin Izuski. So, apakah perasaan setelah mendapat medal? Gembira lah, happy sebab benda ni kita training, jadi kita dapat apa yang kita usahakan. Terima kasih. Hai, saya Ezekiel bersama dengan Hazim. Afiq Adam. Walbi. Okay, apakah perasaan anda setelah Merata Desa? Gembira. Best dapat lari. Best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada perasmi Tuan Ahmad Fazli bin Baharanuddin, YDP PIBG SMK Bandar Sri Alam, serta semua guru-guru yang terlibat, terutamanya bahagian unit co-curriculum di mana telah menganjurkan merentas desa hari ini dengan jayanya. Alhamdulillah, kita akan dapat lihat keadaan yang sangat meriah dan penganjuran yang amat bermakna bagi kemenjadian murid. Murid hebat, guru hebat, sekolah hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Hajar Jamila binti Sabtu, penerokanan co-curriculum SMK Bandar Sri Alam, ingin merakamkan sekala peragaan dan jutaan terima kasih kepada murid-murid yang hadir pada hari ini bagi menjayakan Larian Sebisa tahun 2026. Saya juga ingin merakamkan sekala peragaan dan jutaan terima kasih kepada semua pihak, dan jawatan kuasa yang menjayakan Larian Sebisa pada hari ini. Khasnya kepada PIBG, PIPK, pegawai polis Bandar Sri Alam, pegawai kesihatan, klinik Masai dan semua yang menjayakan program hari ini. Sekala peragaan dan tahniah juga kepada guru-guru SMK Bandar Sri Alam
hasil kepada penyaras unit co-curriculum yang diketuai oleh Cikgu Hairul Zaim, Setiausaha Sukan bagi menjayakan larian sebesar pada hari ini. Syabas semua. Program hari ini adalah langkah pertama bagi kecemerlangan dan peningkatan markah PAJSK murid-murid SMK Bandar Sri Alam. Murid hebat, guru hebat, sekolah hebat.